Assalamualaikum. Hari ini alang-alang saya cuci tangki. Saya nak kongsi pasal penggunaan check valve. Okey. Ini check valve. Ada satu lagi non return valve. Non return valve ni dulu saya dah pasang dan dia berfungsi elok. Tapi sejak saya tambah tangki ni dia jadi gila. Jadi sepatutnya air tak boleh keluar masuk ke tangki, tapi dia masuk juga. Ni non return valve tu. Ada kan? Sepatutnya air tak boleh keluar daripada sinilah. Kalau ini tak ada kan. Tapi ni air keluar. Boleh tengok ah. Ni tutupnya air tak keluar. Kalau kita tekan ni, tengok. Ada air keluar. Sebab apa? Sebab non return valve tu tak berfungsi. Jadi kalau siapa-siapa yang bercadang nak guna non return valve tu, saya rasa tak payahlah guna non return valve. Guna check valve macam ni. Jadi ini lebih berkesan. Sekian.